Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nurul Syafiqah binti Derani melaporkan untuk Buletin Excel 10. Dalam usaha berterusan meningkatkan mutu persekitaran kerja serta budaya organisasi yang cemerlang, satu pendekatan sistematik telah diperkenalkan iaitu dikenali sebagai 8S. 8S merangkumi 8 elemen utama iaitu senyum, segera, salam, sayang, santun, sempurna, sensitif dan segak. Setiap komponen ini membawa maksud tersendiri, namun digabungkan membentuk satu panduan lengkap ke arah persekitaran kerja yang lebih teratur, bersih dan mesra pelanggan. Bagi memberi pemahaman yang lebih mendalam serta gambaran secara langsung mengenai pelaksanaan 8S, kami bawakan kepada anda sebuah paparan khas yang menggabungkan unsur lakonan dan pendidikan. Oleh itu, mari kita sama-sama saksikan amalan 8S dalam pengurusan pelanggan. Ini contoh salam dalam pengurusan pelanggan. Assalamualaikum, salam sejahtera Puan. Saya Cikgu Aina, guru kelas 2 ikhlas. Puan ibu kepada Adam ke? Okey, maaf Puan, saya nak maklum. Adam badan panas. Sekiranya Puan nak ambil dia, saya minta Puan datang ke pejabat. Baik, terima kasih. Hello Puan, Adam badan panas. Ambil dia sekarang. Sekarang. Okey, Puan carilah dia nanti mungkin dekat bilik kesihatan rasanya. Okey, baik. Hello Puan, Adam badan panas. Ambil dia sekarang. Sekarang. Amalan sayang. Paparan tersebut menunjukkan sikap penjawat awam yang tidak memberikan khidmat yang sepatutnya kepada pelanggan. Pengurusan pelanggan bagi amalan sayang yang betul adalah memberikan khidmat yang terbaik apabila berurusan dengan pelanggan. Segak merujuk kepada keterampilan diri seseorang penjawat awam ketika menjalankan tugas. Penampilan diri yang bersih dan kemas akan mempengaruhi tahap keyakinan pelanggan untuk berurusan dengan agensi berkenaan. Segera, mari kita lihat amalan berlengah dan tidak segera melakukan tugasan. Mari kita lihat amalan segera dalam melakukan dan melaksanakan tugasan. Segera ialah melaksanakan tugas yang diamanahkan dengan cekap, pantas dan tanpa berlengah. Sempurna ialah perkhidmatan yang lengkap dan memenuhi kehendak pelanggan. Sebagai guru, kita mestilah memastikan murid mendapat pendidikan yang berkualiti dengan memastikan persekitaran yang kondusif, layanan yang baik dan guru sentiasa meningkatkan tahap kompetensi dan produktiviti diri. Amalan ini pula adalah yang tidak seharusnya dilakukan oleh guru. Guru tidak wajar mengabaikan hak yang sepatutnya diperoleh oleh murid. Amalan 8S dalam pengurusan pelanggan, kita mestilah peka dan prihatin terhadap keperluan pelanggan. Ini bermaksud mendengar dengan teliti, memahami kehendak mereka, bertindak dengan empati dalam setiap usaha. Sikap sensitif akan membantu mewujudkan hubungan yang mesra dan profesional. Jaga lima, Cikgu. Terima kasih Arin Lutfi. Sikap tidak sensitif akan membantu mewujudkan hubungan yang tidak mesra dan profesional. Contohnya, Cikgu lima, Cikgu. Senyuman dalam perkhidmatan awam ialah adab dan tanda ikhlas. Selain itu juga, ia dapat mengeratkan hubungan antara satu sama lain. Assalamualaikum, Cikgu. Salam, Cik. Ya, Cik. Boleh saya bantu? Saya mencari pejabat sekolah. Di sini pejabat sekolah ke? Oh, dekat sini bilik guru, Cik. Pejabat sekolah dekat sebelah bilik guru. Jom, Cik. Jom, Cik, saya tunjukkan. Assalamualaikum, Cikgu. Ya, Cik. Waalaikumsalam. Saya mencari pejabat sekolah. Sini pejabat sekolah ke? Oh, sini bilik guru, Cik. Pejabat sekolah dekat sebelah bilik guru. Amalan sopan. Paparan tersebut menunjukkan tingkah laku dan tutur kata yang tidak menggambarkan amalan sopan apabila bersama pelanggan. Pengurusan pelanggan bagi amalan sopan yang betul adalah diri perlu menggunakan intonasi yang sesuai dan menyapa pelanggan dengan panggilan yang sesuai. Kesimpulannya, ini semua adalah amalan 8S. Amalan 8S diamalkan di sekolah kita supaya sekolah kita lebih positif dan lebih mesra pelanggan. Jom sama-sama kita amalkan 8S.